Kalau anda merancang untuk menyimpan emas untuk dijadikan sebagai dana perkahwinan dalam masa beberapa tahun, ikut strategi ni. Pertama sekali, anda perlu tetapkan tempoh berapa lama anda nak menyimpan. Dalam konteks video kali ini, saya mudahkanlah. Kita letak sebagai contoh 3 tahun. 3 tahun, berapa jumlah simpanan yang kita target? Sebagai contoh, RM30,000. RM30,000 dalam masa 3 tahun. 3 tahun bersamaan dengan 36 bulan. RM30,000 bersamaan dengan dalam lebih kurang 50 gram. Jadi, dalam tempoh 3 tahun ini, anda perlu target 50 gram. 50 gram bahagikan dengan 36 bulan. Jadi, setiap bulan anda perlu menyimpan lebih kurang dalam 1.4 gram. Planlah dengan pasangan anda. Kalau dah ada pasangan. Kalau belum ada pasangan, perlu bekerja dengan lebih keras lah supaya kita dapat match amount yang kita target untuk menyimpan setiap bulan tu. Jadi itu cara yang termudah untuk kita menyimpan untuk dijadikan sebagai dana perkahwinan dalam tempoh 3 tahun. Benda yang menariknya adalah dalam tempoh 3 tahun harga emas confirm akan naik dengan lebih tinggi. End up dalam tempoh 3 tahun tu kita tak perlukan 50 gram pun untuk capai RM30,000. Mungkin dalam 20 gram sahaja. Kita sebagai penyimpan emas, kita tak perhatilah benda tu. Kita hanya fokus menambah bilangan gram emas kita sahaja. Kalau lagi banyak, lagi bagus, betul tak? Kalau nilainya lagi tinggi, lagi bagus, betul tidak? 50 gram in the future dalam RM40,000, RM35,000 kan? Ada lebihan RM5,000. Jadi, membuat simpanan dalam bentuk emas untuk dijadikan sebagai dana perkahwinan ini menguntungkan sebenarnya. Ramai daripada kita yang tak nampak. Jadi, buat anak muda yang di luar sana ada plan nak kahwin lagi 3 tahun, hubungi saya, nanti saya guide apakah strategi langkah-langkah yang terbaik untuk anda.